Dan sebenarnya once you know benda-benda ni tersedia untuk golongan bekerja nak sambung belajar, they will decide to continue. Selamat datang ke Kampus Konti. Bila mic dibuka, cerita bermula. Dari gelak ketawa ke kisah inspirasi, semua dari suara kampus untuk anda. Saya Norman Mai, ready nak bawa korang explore dunia kampus dengan sembang paling sempoi. Ini Kampus Konti, bila mic dibuka, cerita bermula. Baiklah, pada episod kali ini kita nak borak tentang satu topik yang selalu jadi bualan. Dah tua-tua pun masih sambung belajar. Jadi untuk kupasan pada hari ini, saya telah bawakan seorang tetamu yang sangat istimewa, yang sangat berpengalaman dalam isu yang kita akan kongsikan pada hari ini. Jadi mungkin anda sendiri pun pernah terdetik kan, patut ke sambung belajar? Umur dah lanjut ni. Ke mana ataupun apa yang aku perlu buat? Betul? Okey, jadi untuk jawapannya mungkin anda boleh nantikan perbualan ataupun perkongsian yang akan dilakukan pada hari ini. Jadi untuk kita mulakan kita punya podcast pada hari ini. Saya ingin perkenalkan seorang tetamu. Beliau merupakan idola saya juga sebenarnya. Siapakah beliau? Dia ni kalau nak dimudahkan merupakan seorang sales director di Smart Eduventure, dan beliau pun pernah buat recruitment student untuk banyak universiti-universiti swasta di luar sana. Jadi siapakah tetamu kita? Nama beliau Tuan Faizal Jasri. Baik Tuan, selamat datang ke kita punya konti hari ni. Tuan sihat ke Tuan? Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Norman sebab jemput saya ke konti hari ni. Alright. Untuk kita punya segmen. Tapi saya tak mewakili orang tua yang sama belajar lah. Saya muda lagi. Masih muda lagi. Jadi Tuan buat apa sekarang ni Tuan? In terms of kerja Tuan. Orang tahu Tuan ni you are a sales director. Maybe boleh bagi sedikit introduction. Boleh. Pada apa yang Tuan buat. InsyaAllah. Jadi from day one sebenarnya saya memang dalam education industry. So I started my career tu bekerja dengan various universities lah. Kebanyakannya institusi pengajian tinggi swasta di Malaysia ni. And then selepas itu timba sedikit pengalaman, tengok macam mana pergerakan industri akademia di Malaysia ni. Jadi sekarang I have something, just a small startup on my own lah. Untuk education juga. Maybe Tuan boleh briefly bagi tahu kita apa yang Tuan buat tu. What is your startup doing actually? Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya kita banyak counselling calon-calon yang berminat untuk sambung pengajian ke peringkat tinggi. In terms of macam mana dia punya cara, macam mana nak check dia punya kelayakan, macam mana nak berikan overall view tentang komitmen kalau sambung belajar dan sebagainya. Initially saya banyak ke sekolah-sekolah lah untuk lepasan SPM, tapi since 10 years back kebanyakannya berurusan dengan working adult. Maksudnya orang yang dah kerja tapi dia nak sambung belajar. Menarik. Dia memang selari dengan topik kita hari ni Tuan. Jadi saya tertarik juga Tuan. Saya baca biodata Tuan in terms of your education background. Tuan sekarang ni tengah tengah buat PhD in management. And then I saw that you have a bachelor's in management juga. And then you ada Apel T7. Nanti mungkin kita boleh ulas sedikit pasal Apel ni Tuan. You started daripada advertising and media Tuan. Betul. Baik. Jadi untuk penonton di luar sana, hari ni kita nak cerita sikit apa dia hala tuju pendidikan. Ramai yang kata Tuan saya ni dah tua
saya ni dah berumur, masih layak ke saya nak sambung belajar? Boleh lagi ke? Kalau korang nak tahu, okay, perkongsian yang akan kita adakan, okay, jangan lupa follow kita sampai hujung kita punya campus konti ni. Dan mungkin kita ambil break sekejap untuk kita masuk ke segmen yang kedua. Baik, dalam segmen kedua untuk konti panas. Sinilah kita nak tanya tuan, okey, beberapa soalan. Mungkin daripada pengalaman tuan lah, since you are still studying right now, tuan tengah buat PhD. Mungkin tuan boleh ceritakan your commitments ataupun overall experience lah dalam menimba ilmu ni, perjalanan tu tuan. Maybe you can share a little bit. Boleh, tak ada masalah. So actually saya sebenarnya kalau personally, saya pun start belajar lambat sebenarnya. Kesedaran tu datang sedikit lewat. Sebab selepas habis SPM tu dapat tawaran ke matrikulasi, tapi tak habis lah. And then dapat juga tawaran beasiswa untuk buat diploma, yang itu Alhamdulillah habis. Tapi cepat-cepat kita masuk ke industri untuk bekerja. So saya adalah salah seorang tu yang sebenarnya faham apa dia kerisauan orang yang dah bekerja ni bila nak sambung belajar. So, masa tu kita terpaksa pilih sama ada kita ni have the luxury untuk stay as a full time student, tak kerja kan, tak ada duit, ataupun pilih untuk bekerja. So saya adalah golongan yang sambung kerja awal tu lah. And then bila saya sambung kerja awal tu, saya dapati kita sangat caught up dengan kerja, day to day punya kerja kan. And then at one point kita dah ada banyak pengalaman dan sebagainya, tapi somehow kita nak melonjak jawatan tu sedikit susah. Sebab tiada akademik. Okey. Jadi progression tu tak adalah. Tak ada. Okey. So saya sebenarnya dalam in my mid 30s baru saya find out pasal apel. Kemudian saya continue untuk program master secara konvensional. Dia sedikit tough berbanding dengan sekarang lah. Sekarang ada ODL kan, which I akan share nanti. Alright. And after that saya sambung patah balik sambung ijazah selepas dah habis master. And then selepas beberapa program yang telah berjaya bergraduasi, dan saya yakin untuk buat PhD sebab kita dah faham lah macam mana sebenarnya dia punya progression, apa komitmen dia, macam mana nak bahagi masa dan sebagainya. Jadi disebabkan saya telah melalui pengalaman itu sendiri, personally, saya terpanggil untuk mulakan syarikat kecil saya ni lah, untuk bantu calon-calon yang lain mungkin background lebih kurang macam saya. Dulu start kerja awal, tak sempat nak sambung belajar. Betul. Lepas tu adakah kalau saya nak start balik sambung belajar ni, kena mula daripada diploma, lepas tu degree balik, master, berapa tahun pula, berapa duit nak pakai dan sebagainya. Jadi saya nampak ada satu keperluan di situ, di mana saya bertindak sebagai membimbing lah. Macam catalyst lah, macam nak guide lah. Guide kan. Kalau macam dah bekerja tapi ketinggalan sikit dari segi pensijilan akademik, sebenarnya it can be done. Dan tambahan pula selepas COVID tempoh hari, online program telah diterima secara meluas. Betul. Maknanya sekarang ni nak sambung belajar tu memang lagi mudah. Betul tuan. Kalau kita follow trend education daripada dulu sampai sekarang, sebenarnya banyak alternatif ataupun kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan kita untuk rakyat-rakyat dekat luar sana, lagi-lagi yang nak sambung belajar. Betul. Saya pun terpanggil juga in my 30s kan. Boleh ke nak sambung belajar kan? Walaupun kadang kita terfikir, alah, sambung belajar ni satu benda yang sangat-sangat orang kata menyusahkan ataupun menyiksakan. Betul tuan? Okey. Jadi dari pandangan tuan lah, in terms of orang-orang yang dekat luar sana yang nak contohlah dia nak bahagikan masa tu, macam mana tuan boleh buat pembahagian masa dengan kerja, dengan nak belajar? Maybe tuan boleh share sikit lah, how is that experience kan? Sebab ramai yang mungkin diorang dengar
aku dah habis SPM, dah ada diploma, cukup lah kan. Aku dah kerja, dah pegang duit dah ni. Tapi mungkin you can share sedikit lah kan. Baik, boleh, tak ada masalah. Okey, sebenarnya untuk semua program akademik di Malaysia ni, we are governed by MQA lah, Malaysian Qualification Agency. Kalau secara overallnya kita faham apakah yang diperlukan untuk setiap peringkat pensijilan tu. Sebagai contoh, diploma perlukan 90 credit hour, degree 120 credit hours, master's program is a 40 credit hour program, dan juga PhD tak ada credit hour tapi full research dan sebagainya. Itu adalah step pertama untuk kita tengok, yang ini kita boleh buat ke tak? Dia punya duration, dia punya timeline dan sebagainya. Ini yang pertama sekali lah. Kedua, dengan laluan daripada MQA sekarang, dia ada dua laluan utama lah. Satu, laluan yang konvensional, di mana kita habis SPM dan kita sambung diploma, ataupun kita ambil foundation, ataupun kita lepas tu sambung degree, dan seterusnya. Kira ni traditional lah. Traditional lah. Traditional. Maksudnya saya ambil SPM umur 17, 18 saya sambung diploma dan sebagainya. Ada satu lagi laluan sebenarnya adalah untuk dia panggil laluan golongan bekerja lah, ataupun dia panggil APEL, accreditation based on prior experiential learning. Maksudnya kita pengalaman dah banyak, dan pengalaman tu mungkin dia boleh convertkan supaya maybe diploma skip, tak payah buat, terus je buat degree, ataupun degree skip, tak payah buat, terus je buat master. Oh, boleh buat macam tu? Boleh. Menarik. Jadi kalau yang saya faham lah daripada kebanyakan calon-calon yang saya telah attend sebelum ni, kerisauan mereka nombor satu yang paling umum adalah, kalau saya nak sambung daripada SPM, sekarang saya dah umur 30, adakah saya kena start diploma dulu, kemudian baru boleh degree dulu, kemudian ada master, berapa tahun pula nak habis? Itu adalah kerisauan yang pertama. Betul. Tapi bila saya ceritakan yang sebenarnya ada juga laluan untuk golongan bekerja, kalau awak dah bekerja lama, pengalaman ada banyak, awak tak payah buat diploma, terus je lah buat degree. Betul. So dah save 2 tahun setengah di Betul. situ. Dah save juga kos pengajian di situ dan sebagainya. Jadi kalau di harian kerja saya lah, kebanyakannya adalah untuk memberikan kaunseling berdasarkan latar belakang pengalaman dan latar belakang akademik calon, then we would be able to advise apakah program yang paling sesuai untuk mereka sambung, and then of course mode apa yang paling sesuai kalau kita ni dah bekerja. Sebab kadang-kadang kita ni semangat kan nak sambung belajar, tapi kalau gambaran kita sambung belajar tu datang kampus, kena duduk ke hostel, lepas tu tiap-tiap hari kena masuk kelas. Ya, betul. Lepas itu kena dengar lecturer membebel dengan one way punya betul. Ni, saya rasa kalau saya sendiri pun saya tak sambung kan. Betul. Jadi dia a different kind of student. Kalau saya dah lari terus kan. Sebab itu kalau Encik Norman, kalau umur kita 18 tahun, 19 tahun, baru campus life, baru nak ni, I think that's very suitable. Tapi kalau untuk orang bekerja ni, they are looking for something more engaging. Betul. Maksudnya bukan one way, and then of course lebih fleksibel, dipermudahkan. Maksudnya not too rigid on the scheduling dan sebagainya. And then sometimes orang bekerja ni, kita sedia maklum lah, free time dia boleh jadi 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Betul. Jadi recorded classes, semua ni benda-benda yang sebenarnya ada. Dan sebenarnya once you know benda-benda ni tersedia untuk golongan bekerja nak sambung belajar, they will decide to continue. Maksudnya ni adalah satu level yang belum di-unlock lagi. Okey. Baik, actually agak menarik topik kita hari ni sebab ramai yang bertanya ataupun soalan-soalan yang selalu ditanyakan daripada segi kehidupan seorang pelajar selepas 30 tahun ni kan. When you mention about APEL, tuan, you dah simplify kan tadi. You kata APEL adalah akreditasi, pengiktirafan berdasarkan pengalaman yang lepas. Okey. Jadi APEL ni sebenarnya mungkin ramai penonton kita dekat luar sana, especially working adults yang sedang menonton kita punya campus konti ni, diorang nak tahu sebenarnya APEL ni apa, MQA ni apa fungsi dia sebenarnya, and then maybe you boleh ceritakan dengan mungkin a little bit of details how to go about APEL, what is APEL ataupun apa yang MQA buat.
apa usaha dia lah. Boleh, Cik Rahmat. Okey, APEL ni seperti yang saya maklumkan tadi, singkatan untuk Accreditation of Prior and Special Learning, atau dalam bahasa Melayu dia pengiktirafan berdasarkan pengalaman terdahulu. Okey, terdahulu. Ya. Okay. In general ada beberapa jenis APEL. Itu yang pertama yang kita kena pastilah. Dia ada APEL A ataupun Access. Okey. Bermaksud APEL ni adalah untuk digunakan akses kemasukan ke program. Okey. Senario dia contohnya, saya tak layak sambung master, tapi saya ambil APEL A Access untuk melayakkan saya sambung master walaupun saya tak ada degree. Oh, itu APEL A. shortcut. Yang pertama lah. Bermaksud bukan nak kata shortcut, maksudnya dia lompat. I tahu you dah banyak pengalaman. Okay. You tak payah pun nak belajar degree. Jadi Jadi APEL convertkan pengalaman you tu supaya you skip degree, you sebenarnya layak buat ke master. Yang ni I kena ada diploma dulu ke ataupun kena ada diploma dulu. Okey, jadi, baik. APEL ni selalunya dia boleh lompat satu level lah. Nak pergi ke master daripada diploma. Nak pergi ke degree daripada, kalau tak ada diploma boleh ke degree. Dahsyat. So itu adalah APEL A, and APEL A ni sifat dia adalah terbuka. Okey. Bila terbuka ni maksudnya kita boleh ambil peperiksaan APEL ni di mana-mana dan boleh sambung belajar di mana-mana tempat. Okay. Dan APEL yang lain-lain seperti contohnya APEL C ataupun kredit, dia bersifat dalaman. Kredit ni bermaksud, sebagai contoh, kita dah layak masuk ke program ijazah sarjana muda. 120 credit hour program, rata-rata pengajiannya 3 tahun. Okay. Tapi sebabkan pengalaman kita dah banyak, we sit for the APEL C challenge test ataupun portfolio punya submission untuk pengalaman kerja. Kalau kita lulus, credit hour tu daripada 120, dia akan kurangkan 30%, 40%, 50%. Jadi degree kita tinggal mungkin 1 tahun setengah, 2 tahun untuk belajar, Cik Rahmat. Wow. Ini shortcut. Ini shortcut. Okey. Jadi APEL C ni bersifat dalaman. Okey. Bermaksud kita nak buat APEL C, kita kena buat di tempat yang ada pengiktirafan APEL C daripada MQA. Okey. Tak semua universiti ada lah. Okey. Dan salah satunya Universiti Geomatika Malaysia lah, ada APEL C. Baik. Jadi semua pelajar di Universiti Geomatika Malaysia, dia ada privilege untuk memendekkan pengajian dia. Kalau dia boleh buktikan, saya sebenarnya dah pengalaman dah, kelas ni saya tak payah masuk. Maksudnya apa yang dia kerja tu, dia bila dia dah dipendekkan ataupun dia dah di mapping kan, dia dah tak perlu nak buat lah. Sebagai contoh, katalah Cik Norman nak sambung degree dalam broadcasting. Okey. Dan Cik Norman adalah orang yang mempelopori podcast untuk UGM ni. Jadi ada pengalaman di situ kan. Kalau boleh buktikan dengan gambar, dengan portfolio dan sebagainya, subjek broadcasting ni tak payah ambil dah. Oh, macam tu je? Oh ya. Itulah konsep APEL C. Kita kena buktikan. Okey. Sebab idea kita sambung ke pengajian ni, kita sambung belajar, ada subjek. Betul. Dia. Contohnya subjek dia adalah subjek broadcasting. Okey. Kalau memang dah ada pengalaman dalam broadcasting, kenapa nak ambil lagi subjek tu? Alah, okey. Mudah betul lah nak belajar sekarang. Sebenarnya ada banyak laluan yang mudah. Dan ada juga APEL lain, termasuk APEL Q, termasuk qualification. Ini selalunya adalah untuk mereka yang memang sudah berumur lah. Sebab kalau nak buat APEL Q ni umur kena 50, 60, dah pernah jadi CEO dan sebagainya. Jadi mereka juga boleh buktikan pengalaman untuk dapat level-level pengakreditasi untuk akademik dia lah. Okey. PhD, master. Maksudnya kalau contohlah CEO AAA Holding ni, dia ada SPM je dan dia ambil APEL Q ni, nak ada akademik tu, so dia practically boleh apply je. Lepas tu APEL akan bagi macam akreditasi tu dan dia akan graduate with masters, PhD macam tu. Betul. Of course adalah penilaian dia. Maksudnya adalah dia punya capstone project, ada yang research paper dia kena buat. Ini ada penilaian daripada visiting pensyarah untuk tengok tempat kerja dan sebagainya. Ada proses-proses dia. Ini dah macam pakai cheat code dah ni kan. Dulu kalau kita main GTA, kita pakai cheat code. Betul. Okey, sebenarnya dah mudah lah sebenarnya alternatif pendidikan yang disediakan. Betul. Tadi tuan dah sebut APEL A which is access, APEL C which is credit. Betul. And APEL Q kan. Cuma mungkin masih ada lagi yang mungkin was-was dekat luar sana kan. Dorang ingat yang APEL ni sebenarnya mungkin beli sijil. Sebenarnya APEL ni dia nak mengekang benda tu, betul tuan? Betul. Sebab itulah dia bagi satu introduction kepada
orang kata flexible learning yang macam ni. Mungkin Tuan boleh kongsikanlah apa mungkin requirement untuk working adult dekat luar sana. Andai katalah diorang ni berminat. Okay. So after 10 years yang membantu pelajar ni melalui apel dan sambung belajar, saya akan simplify in such a way. Yang pertama sekali, kita akan check kelayakan dia lah. Kalau calon berumur 30 tahun ke atas dan juga memiliki STPM ataupun diploma yang diiktiraf MQA atau diploma kemahiran yang juga diiktiraf MQA atau mana-mana diploma yang tersenarai dalam MQR, Malaysian Qualification Registry ataupun ISISTRAF. Dan memiliki 5 tahun pengalaman minima dalam bidang berkaitan program yang nak dipohon. Contoh kalau nak sambung MBA, kena ada pengalaman dalam business administration lah. Kalau nak sambung dalam broadcasting tadi, kena ada pengalaman dalam broadcasting. Education tu mengajar dan sebagainya. Maka layak untuk ambil peperiksaan apel tahap 7, T7 untuk sambung ke master daripada kelayakan diploma atau STPM tadi. Selain daripada kelayakan tersebut, maksudnya tak ada diploma, tak ada STPM, umur bawah 30, lepas tu mungkin ada diploma tapi diploma eksekutif yang tak diiktiraf MQA dan sebagainya, maka boleh sambung ke peringkat tertinggi adalah ijazah sarjana muda atau tahap 6. Tahap 6. This is degree. Degree, Apel T6. Tahap T6. Jika tak ada kelayakan yang pertama tadi, then automatically you layak untuk T6. Kalau ada kelayakan tadi, you layak untuk T7. Oh, menarik. Tapi sebelum tu Tuan, saya nak ni sikit. Tuan sebut T7, T6. Mungkin saya pun tak faham sebenarnya apa TT ni. So apa tu T tu? T ni sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita Google MQF, Malaysian Qualifications Framework. Ada dinyatakan tahap-tahap pendidikan sijil kita tu di tahap mana yang setaraf dengan akreditasi MQA. Oh, so dia level lah. Tahap lah T kan. So sebagai contoh, SPM kita Encik Norman is tahap 3. Tahap 3? Tahap 3. Bila kita ambil SPM, kita keluar sijil kan. Kalau kita lulus BM sejarah untuk pelajar-pelajar sekarang, keluar sijil SPM bermakna awak di tahap 3 di mata MQA. Bila awak sambung diploma, awak berada di tahap 4. Bila awak sambung advance diploma, awak berada di tahap 5. Advance diploma ni apa? Sama macam diploma ke? Dia adalah selepas kita buat diploma, kalau kita nak sambung, kita tak sambung degree tapi kita nak mendalami lagi diploma tu, dia advance diploma. Tapi rata-rata banyak orang dia buat 4, dia terus pergi 6 lah. Sebab advance diploma ni optional. Kalau di kemahiran tu, dia ada diploma kemahiran, dia ada diploma lanjutan kemahiran. Itu DLKM lah. So tahap 6 seperti yang kita tahu adalah degree. Tahap 7 adalah master's degree, which is a 40 credit hour punya program. Dan tahap 8 ini program kedoktoran. Ini selalunya yang orang target yang last lah. Ni kira level paling tinggi lah ni. Ada title lah belakang. Ada title lah. Dr. Norman lah. So dia ada PhD. Ini adalah tahap 8 di peringkat MQA. Jadi macam yang saya cakap, kalau kita faham konsep pendidikan ni, kita tahu essence dia, kita tahu dia punya basic. Jadi kita secara automatically akan rasa sebenarnya achievable. Betul. Kita faham benda tu, kita kata so kalau saya ni kena sambung degree, saya kena commit 3 tahun belajar. Tapi saya boleh cuba ambil peperiksaan APLC di Universiti Geomatika Malaysia. Tiba-tiba degree saya jadi 2 tahun saja. Sebab pengalaman. Alright, kan? betul. Ataupun saya ni faham, saya ni sebenarnya dah 30 lebih. Saya dulu ambil STPM. Rasa nak buat sambung belajar, nak buat degree tapi 3 tahun lama sangat. Sebenarnya saya layak buat master. Jadi bila kita faham, kita boleh identify program mana yang kita layak untuk buat. And then kita sambung. Of course dalam masa yang sama, kita check juga untuk golongan bekerja ni. Selalunya saya nasihatkan calon, check juga dengan HR dari segi keperluan untuk naik pangkat dan sebagainya. Kalau HR kata degree boleh, master pun boleh, then go for master because it's shorter. And then duration dia lagi singkat, and then yuran dia pun lagi rendah lah. Lagi rendah. Sebab dia ni. Tapi kalau HR kata buat nak degree juga, nak ijazah sarjana muda juga, then no choice,
kita kenalah buat degree 3 tahun tu, tapi ambil lah APSC. Okey. Elaklah degree Betul. tersebut. Okey, Jadi faham. ini cara kita sebenarnya tengok keperluan tu bagaimana kita boleh habiskan pengajian dengan jayanya. Cuma tuan, satu je concern saya. But, You dah ambil apel, okay, you dah ambil diploma. Lepas tu tiba-tiba you ambil apel A ya. And then you lompat pergi ke master. Dia ada lopong kat situ, which is your degree. Apa akan jadi? Okay, mungkin kalau company swasta dekat luar sana, I think it's not really a problem so naik pangkat. Tapi macam mana pula kalau yang nak kerja kerajaan ni? Adakah benda tu valid? Okay, very good question. Kalau ikut saya punya personal experience, kalau awak tengok saya punya akademik, saya ada diploma, kemudian saya terus ada master. Betul. Degree saya buat kat belakang. Ya, betul. Sebab I decided untuk ambil teaching permit dan jadi lecturer bersyarah jemputan di universiti, dan now I'm doing my PhD. Jadi in terms of kelayakan, tak ada masalah sebenarnya. In fact, masa saya buat master tu, sebab master setahun kan, betul. Saya dah grad master. Dan bila saya patah balik buat degree, saya dah macam tak risau sangat tau. Tak kanciong sangat lah. Because whatever happens, I dah ada I punya master. But of course, saya adalah daripada industri swasta. Okay. So, the workaround, you lambat sikit buat degree ke apa, later on flexible sikit lah. Okay. Government servant pula, kebanyakan calon yang saya attend tu, memang JPA, Jabatan Pemerintahan Awam, menitik beratkan lebih kepada ijazah sarjana muda, lebih-lebih lagi untuk calon-calon sekarang. Okay. Sebab tu bila you check dengan HR atau you check dengan Human Jabatan, kalau dia kata degree tu wajib, then you go for degree. Sebab degree ni, macam saya cakap, siapa-siapa pun layak buat degree asalkan berumur 21 tahun ke atas dan ada di minimum 2 tahun pengalaman berkaitan dengan bidang yang nak dipohon. Semudah itu? Semudah itu. Okey. Jadi tiada lagi isu. Kalau dulu kita main-main dekat sekolah, SPM kita teruk, kita tak pernah sambung belajar dan sebagainya, tak ada excuse dah untuk tak sambung ijazah sarjana muda. At least. Sebab syarat minima apel T6 adalah berumur 21 tahun dan memiliki 2 tahun pengalaman berkaitan dengan bidang yang nak dipohon. Maksudnya apel ni kita boleh pohon apa-apa bidang je lah. Yang berkaitan. Macam mana pula dengan technical? Ada? Okey. Kalau untuk apel technical, ada juga tersedia daripada MQA. Okay. Cuma pusat dia bergantung kat mana yang buat. Ya. Bila kita tengok proses apel ni, dia sebenarnya ada 2 atau 3 proses yang penting penilaian dia. And this I'm talking about apel A access lah. Okay. Yang pertama adalah aptitude test atau kita panggil ujian aptitude. Aptitude ke attitude? Not attitude. No attitude. Okay. Aptitude. Aptitude. Okay. Takut orang tak dengar. Betul. Aptitude test ni dia sebenarnya sama untuk semua orang. Orang ni nak sambung dalam bahagian business faculty ke ataupun dia nak sambung dalam bidang engineering ke, testnya sama. It will test you on bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan juga pengetahuan am. Yang membezakan apakah pengalaman yang berkaitan dengan program yang kita nak pohon tu adalah stage kedua di mana kita submit portfolio pengalaman kerja kita. This is where sebenarnya banyak orang dia mungkin tersilap langkah kecil. Sebagai contoh, dia nak sambung degree education, tapi pengalaman kerjanya tak pernah mengajar. Okey. Jadi apa takkan lulus. Okey, maksudnya sebab dia tak boleh lari daripada apa yang nak mohon tu. Dia tak boleh lari daripada apa yang mohon tu. Masa exam tu mungkin dia lepas. Sebab exam ni soalan ni sama. BM tu. Kalau ini kandidat engineering, ini kandidat business faculty, BM, BI, maths, apa dia semua sama. Kiranya dia dah standardized lah. Dia standardized. Tapi bila portfolio pengalaman kerja tu, sebenarnya kat situlah sebenarnya yang kita kena check dengan pusat apel. Ini resume saya, sesuai ke saya untuk ambil apel dan sambung program degree ataupun master yang pilihan yang saya pilih ini. Maksudnya it's very straightforward juga sekarang. Compare to dulu masa kita belajar, dia perlu go through a very long and tedious process, which is what we are today lah. Betul. Daripada dulu kita ada UPSR. Betul. And then we have PMR, and then kita ada SPM. Betul. Diploma, degree, master, PhD dan selebihnya lah. Betul.
Right now it's very straightforward. Maksudnya adik-adik yang dekat luar sana, contohlah kan, mungkin tak habis belajar tuan dia SPM mungkin tak ambil sebab alasan dia lah tertentu tu. Maksudnya bila dia dah bekerja pun nanti, walaupun dia tak ada SPM ni, dia still boleh lah untuk go through this process untuk ambil apel ni, dan dia boleh ambil apel A, betul? Betul. Okay. Jadi untuk calon-calon sedemikian, kadang-kadang tu kita faham tentang kesepitan hidup kan, decide untuk berhenti sekolah, kerja awal dan sebagainya. Ada juga yang daripada background sekolah tahfiz atau pondok kan, dia tak ada persijilan tak ada, betul. Yang setara lah kata kan. Tapi kalau kita tengok tahfiz ni, otaknya power juga. Betul. Dia hafal Al-Quran dan sebagainya. Cuma mungkin SPM tak ada. Tak ada isu. Boleh sambung degree. Boleh sambung degree. Boleh sambung diploma kalau nak. I would suggest degree lah. Kalau you umur dah 21 ke atas, I think go straight for degree. Tapi kalau kamu rasa macam nak buat diploma, masih layak. Sebab kelayakan diploma T4 pula untuk apel adalah berumur 20 tahun dan ada 2 tahun pengalaman kerja berkaitan dengan bidang yang nak dipohon. Okey, maksudnya dia kena lepas dulu had umur tu. Betul. Dan dia kena ada pengalaman. Betul. At least dalam bidang yang dia nak pohon tu lah. Betul. Sebab kalau tanpa umur tu, kebarangkalian pengalaman pun tak adalah. Betul. Sebab itu MQA dia letakkan tahap kelayakan tu yang pertama umur. 20 tahun untuk T4 ke diploma, 21 untuk T6 ke degree. T6, okey. Dan 30 tahun untuk ke T7 untuk master. Okey. Maksudnya katakanlah dia dah 21 tahun tapi dia ni memang tak kerja. Dia duduk rumah je bawah ketiak mak bapak, ataupun memang mungkin memang kaya sangat lah kot. So macam mana tu? Boleh? Pengalaman tu sangat penting. Sebab portfolio pengalaman kerja yang kita nak hantar pada pusat apel tu akan menentukan kita lulus atau tidak apel. Jadi definisi tak bekerja ni, kadang-kadang mungkin dia tak bekerja secara official. Maksudnya dia tak ada offer letter, dia tak ada pergi interview dan sebagainya. Tapi kalau dia menolong mak bapaknya berniaga, that would be sebenarnya experience. Jadi dia perlukan verifikasi daripada syarikat mak dan ibu bapa dia yang dia ada jawatan ataupun ada membantu dalam perniagaan keluarga dan sebagainya. Itu boleh diguna pakai juga sebagai pengalaman untuk apel. Cuma kena dapat verifikasi lah. Verifikasi tu tuan, contohlah kalau mak ayah dia meniaga nasi lemak tepi jalan, dia macam mana dia nak verify benda tu? Alright. So verifikasi yang paling simple kalau kita katalah paling minimum kalau ada SSM, itu boleh digunakan sebagai profil berniaga lah. Tapi kalau betul dia berniaga secara tiada SSM dan sebagainya, kecil-kecilan dan sebagainya, jadi Pesuruhjaya Sumpah adalah orang yang boleh certified through copy lah. Yang berniaga nasi lemak. Maksudnya banyak angle lah kita boleh tengok ni sebenarnya. Sebenarnya kita kena buktikan saja. Baik, betul. Saya suka dan benda ni pun baru membuka sebenarnya minda saya, pemikiran saya berkaitan dengan pendidikan ni. Sebab dulu kita, yalah, di zaman era saya, mungkin era tuan pun sama, kita punya progression pendidikan tu steady, kita boleh nampak kan. Cuma sekarang ni mungkin alternatif yang kerajaan bagi tu sangat fleksibel. Macam tuan cakap lah, 21 tahun dengan 2 tahun pengalaman dah boleh ambil degree walaupun you tak pernah ada SPM. Betul. And then it goes on. 30 tahun, of course, I think it's a very good age untuk seseorang dapat master kan. Because your experience pun mungkin more than 10 years dah dalam bidang tu. Sangat menarik tuan. Saya pun baru tahu pasal apel ni. Dan selalu yang saya nasihatkan calon, apel ni pemudah cara saja. Sebagai contoh, now we know if you are 21, you boleh sambung terus ke degree. Whatever it is, yang paling penting adalah program degree tersebut. Jadi bila dah dimudahkan cara masuk ke program degree, nanti masa degree jangan tak belajar pula. Maksudnya tuan, when you put it like that, mungkin ramai orang akan salah anggap. Bila dia kata ambil apel A, it's already a degree. No. Bukanlah. Dia adalah tiket.
Tiket kita nak masuk ke kelas degree tersebut. Oh, maksudnya you ambil apel A, MQA bagi you satu tiket. Betul. Tiket tu you bawa pergi any university you want. Betul. And then you daftar program degree. You boleh masuk degree walaupun you tak ada diploma sebab you ada sijil apel tu. Okay. Dan sijil apel ni dia tak ada mana-mana tahap pun. Sebagai contoh kalau saya cakap tadi tahap 4 diploma kan. Okay. Tahap 6 adalah degree kan. Betul. Sijil apel T7 is not a masters. It's just a ticket to join master's program. Takut tu ya orang salah faham. Betul. Ambil apel boleh dapat master. Maksudnya nanti orang pergi apply apel tu, lepas tu dapat master lah. Dia dapat master. Ya, betul. Dia adalah akses untuk ke program master. Okay, baik. This is very clear lah. Maksudnya kalau you all nak sambung belajar, sebenarnya sekarang alternatifnya lebih memudahkan compare. Cuma tuan, saya masih tertanya-tanya. Okay. Tuan rasa macam saya lah, I'm still not sure apa dia bila ada certain people diorang ambil contoh program eksekutif. Okay. Apa beza eksekutif ni dengan apel ni? Okay. Saya terima kasih, very good question Cik Norman. Sebenarnya batch saya I'm now in my mid 40s lah. Okay, masih muda lagi. Jadi MQA pun recent kan. Jadi batch saya ni awal-awal ni sebelum ni ada juga kita punya yang sebaik-sebaik saya ambil program degree ataupun diploma, mungkin professional, eksekutif, yang tidak disenarai dalam MQA dan sebagainya. It is still very good certificate untuk industri. Bezanya cuma MQA tak recognize dia sebagai tahap. Contohnya kalau you buat executive master, MQA tak recognize dia sebagai tahap 7. Maksudnya is a master's punya level certificate for your industry, tapi you tak boleh progress ke tahap 8. Maksudnya dia cuma ada sijil tu dan dia boleh guna dalam company dia saja. Dalam industri dia sajalah. Akan tetapi this is where apel C digunakan oleh MQA untuk bridge the gap. Jadi apel C ni masa kita nak buktikan yang kita tak perlu ambil beberapa subjek. Contohnya saya bagi contoh MBA lah sebab saya ramai calon yang buat untuk MBA, Master of Business Administration. Sebagai contoh ada satu calon ni dia dulu pernah buat Master Executive. Bila dia buat Master Executive dia belajar tu, Master Executive tu tidak tersenarai untuk MQA. Jadi dia tak boleh sambung PhD. So dia kena ambil satu program master yang diiktiraf oleh MQA. Di UGM contohnya. Jadi Master's program ni, MBA ni ada beberapa subjek. Contohnya kita ambil Human Resource Management ke ataupun kita ambil Accounts ke dan sebagainya. Dia dah belajar masa di eksekutif tu. Jadi since UGM ada apel C, subjek tu dia tak payah ambil kali kedua. Kita boleh gunakan subjek tu, kita nilai dia sebagai apel C. So exempted lah credit hour because you already studied. Maksudnya ni macam transfer credit? Oh, boleh? Apel C means credit, transfer credit. Oh, they can do that too? Yes. So, walaupun you punya master executive tak diiktiraf oleh MQA, tapi bila you ambil MBA yang diiktiraf MQA di UGM contohnya, dan UGM dianugerahkan apel C, UGM boleh ambil executive tu, dia tengok transkrip, human resource dan dia boleh ubah. Belajar kan? Transfer credit. Maksudnya untuk program master pun, kita boleh buat transfer credit juga? Boleh. Gunakan apel C. So nanti dalam transkrip kita bila dah habis belajar master tu, subjek organisasi OB kan, organizational behavior, CGPA 3.5 contohnya. Human resource management, apel C. Transfer credit. Dia tak masuk kelas pun. So maksudnya instead of nombor-nombor dia tulis apel C je. Boleh lah macam tu. Boleh. Cuma you grad, you tak boleh lah jadi dekan. Dean series tak boleh lah. Sebab apel C. But it's okay. Mana tahu kau bawah tu kau ada yang minta kan, dia kata boleh tak letak dekan kan. Kalau suruh dekan sign kat kertas asing A4 boleh. Boleh lah. Majlisnya tak ada lah. Majlis ada. Alright. Jadi sangat menarik ya perkongsian daripada Tuan Faizal ni sebab mungkin ramai di antara anda dekat luar sana yang mungkin masih was-was, masih ragu-ragu. Jadi persoalan yang anda mungkin nak tanya tu dia dah jawab hari ni. Jadi saya pun bila kita cerita pasal executive program, we talk about the levels yang kita belajar tu kan.
it's very interesting that now semua orang dah ada akses ni. Cuma Tuan, saya nak tanya pada Tuan lah. How is this affecting our kita punya industri pendidikan? Okay, maksud saya is contoh adik-adik kita yang ambil SPM ni. Okay. Dia nampak benda ni macam mungkin mudah untuk dorang kan. So SPM ku gagal pun tak apa, tapi aku boleh ambil apel ni nanti if dorang nampak look forward to that kind of accreditation lah. Tuan rasa macam mana tu? Because yelah, had umur pun 20 tahun. From you habis SPM 17, you ada 3 tahun je. And then you dah boleh ambil apel. Adakah tuan rasa akan ada shift in paradigma ni daripada student sekarang ataupun tidak? Very good question. Sejak hari pertama saya di dalam education industry, what I see is every year kita ada lebih kurang 300 to 400,000 SPM leaver yang akan menduduki SPM setiap tahun. Jadi kalau kita tengok jumlah tu ramai. And then tempat yang ditawarkan di pilihan pertama lah mungkin IPTA kan. Institusi Pengajian Awam, mungkin in the range of half of that. Mungkin 150 to 200,000. Jadi yang selebihnya kita ada lebih kurang 400 IPTS di Malaysia ni yang boleh cater kepada semua program-program yang mereka ni nak sambung belajar. So whether it's gonna be a big jump in the paradigm shift tu, saya rasa it's unlikely hanya kerana apel ni tiba-tiba semua orang decide lepas SPM tak nak sambung belajar. Sebab first and foremost, the first saringan tu yang mana yang score dalam SPM masih akan dapat tawaran UPU. Masih akan continue untuk sambung belajar. Itu yang pertama. Yang kedua tu adalah yang saringan kedua tu yang did good in SPM tapi mungkin tempat di IPTA kan limited, betul. Limited kan. Tapi mereka itu adalah a very good student during the SPM. They will still look for a place untuk mereka teruskan pengajian. And it's very good that we have 400 over IPTS. Maknanya service provider tu ramai. Yang paling penting sebenarnya student-student ni kena tengok adalah akreditasi lah. Universiti tu is it full accredited? Ada MQA. Selalu kita tengok dekat program kan, dia ada FA, dia ada PA, ada yang tak ada code dan sebagainya. I think most of the program kebanyakan orang kalau ke UGM because it's already fully accredited. Maksudnya FA program audit semua dah berlangsung and then kalau you belajar sini memang akan grad. That would be one of the criteria yang paling penting you kena check. Selain daripada campus life dan yang lain-lain lah. Itu nombor satu kena check. And of course ada lagi yang saringan ketiga tu yang mana kadang-kadang kalau ikut saya punya personal experience pun, bukan nak cakap saya tak nak sambung belajar dulu masa saya habis SPM dan sebagainya. Kadang-kadang masing-masing ada background masing-masing. Mungkin untuk saya personally masa tu I had to work. Because saya anak sulung and then family single mom dan sebagainya. So kadang-kadang ada orang saya percaya lepas SPM atau masa SPM dia buat Grab ke apa, selain daripada mencari extra income dan sebagainya, kadang-kadang mungkin kerana kesempitan hidup. Ini yang apel akan bantu mereka kemudian hari. Because masa you umur 16, 17 dah dapat lesen motor lah you buat 16 Grab, 16 you buat Grab lah, lesen motor 16 dan sebagainya. I think kalau you rajin and all out tak pergi sekolah dan sebagainya, you buat, you will get 4-5-6,000 a month dan sebagainya. Cuma kerja dia a bit kudrat and I don't think so akan you when you are 40 kan, you nak buat lagi mungkin you looking at something, it should be a managerial level. At least you start your own business ke apa ke punya orang kata industri ni dan sebagainya, mungkin berniaga kecil-kecilan dan sebagainya. This is where sebenarnya education tu penting. And apel ni dia membantu dari segi it's never too late untuk you sambung. Especially kalau ikut pengalaman saya ni, calon pelajar lelaki ni lah kebanyakannya dia lambat matang sikit kan. Dia dah start kerja, bila dia dah start fikir nak berkeluarga dan sebagainya, it's time untuk upgrade. And good news is if you want to upgrade, laluan tu dah sedia. Betul tuan. So akan ada yang sambung IPTA, akan ada yang masih akan sambung IPTS. Cari IPTS yang betul, accredited dan sebagainya. Very good service.
kepada student dan sebagainya. Very good program yang diaudit oleh MQA saban tahun. Dan akan ada juga yang akan take advantage of this appel. Maknanya dia kerja dulu sebab nak bantu keluarga ataupun dia mungkin background dia daripada sekolah tahfiz dan sebagainya. Later on, if you want boleh fikirkan kemudian. Jalan tu ada. Jalan. Betul. So I mean saya side track sikit tuan mungkin tak berkaitan tapi bila you dah cerita pasal MQA tu, alang-alang saya nak tanyalah, ramai lagi orang dekat luar sana, diorang ni tak tahu sebenarnya MQA ni apa. Alang-alang you dah ada dekat sini, maybe you know, maybe boleh ceritakan sikit apa dia yang MQA ni dia buat sebenarnya in terms of accreditation and how dia affect education seseorang tu. Okay. So it's very good question. MQA ni adalah badan yang memantau akreditasi semua program pengajian di Malaysia daripada institusi pengajian tinggi awam maupun swasta. Ataupun college ataupun university college ataupun full university. Maksudnya semua peringkat semua tu ada. Peringkat. Okay. So bila kita buat program yang ada MQA, kelebihan dia first and foremost adalah you boleh progress. Progression di sini bermaksud I dah buat SPM. Itu adalah tahap 3. Diiktiraf oleh MQA. So I layak kalau I ada 3 kredit minimum dalam SPM untuk progress ke tahap 4. Semua program diploma. Kalau you buat program diploma MQA, barulah you layak untuk progress ke tahap 6 besok. Which is degree. Kalau you sambung diploma MQA. Kalau you sambung diploma yang tak ada MQA, contohnya diploma eksekutif dan sebagainya, kemudian kelak you tak layak gunakan diploma eksekutif you untuk progress ke tahap 6. Itu beza dia. Jadi to make it simple, whatever program yang you belajar and you ada intention nak sambung peringkat yang lebih tinggi di kemudian hari, always stick with MQA accredited program. Kalau tak, dia habis kat situ je. Faham. Jadi kena pastikan yang program tu ada MQA. Tadi tuan ada sebut apa? FA, PA kan? Akreditasi MQA ni pula dia ada 2 lah. Dia ada PA partial accreditation dan dia ada FA full accreditation. Bila PA ni bermaksud program tu adalah program baru menanti kohort pertama untuk graduate. Maksudnya ada tempoh lah tu. Ada tempoh going to full accreditation. Yang tu berapa lama tuan? Bergantung pada durasi program. Sebagai contoh, a new masters program dari tempoh PA ke FA mungkin ambil masa 1 tahun sebab program master tu 1 tahun. Kalau program degree pula mungkin ambil masa sehingga 3 tahun sebab it's a 3-year punya program. Jadi kalau diberi pilihan, yang pertama check ada MQA ke tak ada, itu nombor 1. And kedua, FA is a safe side punya ni lah. Maksudnya dia dah ada. You dah ada itulah. So maksudnya kalau ambil PA pun tak apalah, tak ada masalah. PA pun kalau you ada tengok FA ada, PA ada, pilih FA. Kalau you tengok program tu ada PA saja, pilih PA sebab dia masih dalam MQA. Cuma you termasuk dalam first cohort lah yang belum bergraduan lagi lah. Maksudnya bila dia habis nanti akan dapatlah PA tu. Mungkin FA tu. Mungkin dia bukan tunggu dia habis, mungkin tunggu senior dia atas tahun tu habis. Maksudnya dia ambil masa jugalah. Baik. Itu soalan side track sikit lah. Jadi untuk semua penonton kita dekat luar sana, mungkin anda dah dengar dah sebenarnya haluan pendidikan untuk korang tu sebenarnya dah dibentangkan seluas-luasnya antara pilihan korang nak mudah ataupun nak susah. Betul tuan? Dan yang saya nampak juga untuk orang dekat luar sana, mungkin satu lagi before we move on to our next segment, ni pun soalan yang saya rasa a bit side track lah. Saya nak tanya pasal MQA sebab tuan ni agak pakar sikit lah. Ini sebab dah lama uruskan pelajar. So you are well versed lah dalam ni. Adik-adik dekat luar sana yang mungkin tertanya ataupun ibu bapa yang sedang menonton in terms of MQA ni, since you already mentioned MQA is satu akreditasi yang diberikan untuk sesebuah program in terms of progression mudah. Tapi
kerjaya pula macam mana? Majikan kalau contoh program tu PA, dia ambil tak orang tu bekerja? Ataupun kalau contohlah program tu tak ada MQA langsung. Okay. How is it good kepada contoh golongan bekerja, and how is it good untuk golongan yang adik-beradik ni lah, yang SPM ni? Okay. So in terms of majikan pula, sebenarnya tak ada isu pun kalau dia program PA. Sebab apa? Kalau saya masuk contohnya program degree yang PA pada tahun pertama di tahun 2025. Okay. By the time saya habis di tahun 2028, program tu dah FA dah. Provided semuanya ikut audit dan sebagainya. Okay. So by the time we enter the workforce, it's a non-PA program. It's already full accredited. Okay. Jadi dia tak ada isu lah. Okay. Tapi kalau katalah kita sambung belajar tu atas saranan Human Resource Department kita, kalau kita tunjuk ni program PA, saya ni working adult nak sambung belajar, ini program FA, most likely HR akan suruh ambil yang PA tu lah. Sebab ini progression yang dia dah bekerja baru dia nak sambung belajar kan. Okay. Jadi mungkin dia akan suruh pilih, sebab program ada banyak kan, dia pilih yang FA. Tapi kalau untuk yang lepasan SPM ni tak ada isu, sebab dia tak kerja lagi. Betul. Dia baru nak buat diploma. Betul. Ataupun dia baru ambil apel nak buat degree. So dia masih ada progression tu lah. Masih ada masa untuk ni lah. Kalau dia macam buyer saya dah bekerja, HR kata, Faizal, you sambung lah belajar. And then saya pun tunjuk brochure kat HR. Saya nak belajar ni boleh. Mungkin dia akan cakap, full accredited better. Itu saja dua senario berbeza. PA dan FA. And most of the time, semua program yang diiktiraf oleh MQA, walaupun dia dapat partial accreditation, dia just kena lalu timing untuk first cohort tu saja. Okay. Jadi itu adalah perbezaan FA dengan PA. Sebab apa tuan saya tanya tu, student selalu dia tanya dekat kita tau, bila dengar universiti swasta, diorang akan tanya ada MQA ke, dan ramai orang tak tahu MQA tu apa. Betul. Sebab apa? Sebab kita ni malas nak membaca. Itu je. Itu lagi satu, bila kita cerita pasal MQA, orang tak pernah question pun bila masuk dekat IPTA. Dia tak tanya ada MQA ke tak ada MQA. Betul. Padahal macam yang tuan dah kata tadi, semua institusi pengajian yang berdaftar dekat Malaysia ni semua kena go through proses yang sama. MQA. Betul. Betul. Jadi untuk anda dekat luar sana, anda kena buat semakan sendirilah. Dan orang boleh buat semakan dekat mana tu tuan? Okey. Paling mudah website official untuk MQA. Google saja MQR. MQR, okay. Dia adalah singkatan untuk Malaysian Qualification Registry. Registry, okay. Maksudnya listing semua program lah. Di sana you boleh search by nama universiti, you boleh search by nama program, by code program. Bila tengok kat brochure ada code kan, you key code. Maksudnya awam dan swasta dulu boleh. Everything you boleh verify dekat sana. Untuk program-program yang bergraduan sebelum ni, maksudnya untuk working adult lah, ada satu lagi website you boleh check, eSysRaf. eSysRaf. Ini untuk government servant lah. Okay. Jadi dua ni selalunya adalah rujukan di mana kita check akreditasi program tersebut. Program diploma sampai ke program PhD. Alright. I think sangat menarik perkongsian tuan pada hari ni. Sebab tu rasanya bukan penonton kita je yang terbuka. Saya pun macam it's a very vast ocean lah untuk program ni. Jadi untuk anda dekat luar sana, alright, mungkin tertanya-tanya ke mana ataupun macam mana nak ambil program ni, bolehlah tinggalkan anda punya orang kata comments dekat ruangan dekat bawah tu. Jangan lupa tu. Dan of course rasanya kita pun kesuntukan masa tuan. Jadi mungkin kita ambil break seketika dan kita masuk ke segmen yang terakhir nanti. Alright lah. Jadi tadi kita dah dengar perkongsian ilmu daripada Tuan Faizal. Banyak sebenarnya orang kata bukan isu tapi pengalaman yang telah turunkan hari ni kepada anda semua dan juga saya lah tuan. Jadi mungkin untuk orang dekat luar sana, maybe for this final segment, mungkin tuan boleh bagi sepatah dua kata. Ya, sepatah dua kata pula. Sepatah dua kata kan? I mean mungkin kata-kata semangat lah dekat penonton kita. Baik. Dan macam mana diorang boleh
mohon untuk program apel ni yang you dah kongsikan tadi. Baik, terima kasih Cik Rahman. Jadi kalau ada yang saya nak sampaikan pada pendengar luar sana adalah malu bertanya, sesat jalan. Berpantun. Jadi sekarang ni ada banyak laluan. Ada laluan untuk golongan bekerja, ada laluan untuk lepasan SPM, tradisional dan konvensional. Dan siapa-siapa saja boleh sambung belajar. Dan channel untuk kita bertanya pun ada banyak sekarang. Boleh layari website macam Universiti Geomatika Malaysia is at www.geomatika.edu.my. Sana ada inquiry form, application form, all the brochure dan sebagainya. Atau kalau lebih mahukan intipati yang lebih solid dan counselling dengan Cik Norman, walk in. Tapi rasanya nak jumpa pakar kena jumpa dengan Tuan Faizal lah. Sebenarnya okey saja sebab in a way saya juga berurusan dengan Cik Norman juga in terms of student recruitment dan sebagainya. I mean we can meet together, tak ada masalah. So malu bertanya, sesat jalan. Selalunya kalau kita nak hadam konsep apel ni 100%, mungkin tak masuk akal kerana tak berkaitan dengan kita. Betul. So selalunya saya akan cakap dengan calon, you bagi you punya resume, you bagi you punya CJ kelayakan yang tertinggi, and then kita advise. Sebab itu memang kerja kami. Betul. Untuk bagi tahu case per case basis, you sesuai buat apa, you sesuai buat apa dan seterusnya. Kalau ada yang introvert, online lah. Mesti borang je. Betul. Kalau ada yang extrovert, nak berkenalan dan sebagainya, walk in. Agak susah kita boleh either way lah. Mana yang ada orang suka call, ada orang suka WhatsApp. Mana-mana pun sebenarnya untuk mendapatkan info tu at the tip of your hand lah. Ya, semua guna phone sekarang. That would be my advice. Malu bertanya, sesat jalan. Buat research sebelum pilih institusi yang telah diakreditasi oleh MQA, itu yang paling penting. Alright, terima kasih Tuan. Jadi untuk makluman anda semua, di Universiti Geomatika Malaysia kita memang merupakan sebuah pusat apel. Jadi anda boleh go through website kita www.geomatika.edu.my ataupun anda boleh melayari segala media sosial kita yang akan diletakkan di bawah ni nanti. So korang boleh follow kita. Jangan lupa klik butang subscribe untuk YouTube. Jadi untuk tahu perkembangan ataupun update lebih terkini. Nak info lebih lanjut, you all boleh direct terus walk in ke kampus kita di Setiawangsa. Alright, jadi itu saja untuk segmen kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih lah pada kita punya panel ataupun kita punya jemputan pada hari ini. Ini sebenarnya idola saya dalam bidang recruitment education ni. Okay, jadi semoga perbincangan, perkongsian dan segala ilmu pengalaman yang telah dikongsikan memberikan manfaat kepada semua penonton kita di luar sana. Dan jangan lupa untuk ikuti episod-episod seterusnya dalam Campus Conti. Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana bersama kami daripada awal sampai hujung. Semoga kita berjumpa lagi. Salam sejahtera dan ini Campus Conti. Bila mic dibuka, cerita bermula.